Hai korang, Assalamualaikum. Jom teman Mak Dia makan. Hari ni Mak Dia nak makan sedikit masakan yang Mak Dia masak. Hari ni Mak Dia masak ikan umpan goreng ataupun ikan selayang. Saiz kecil. Mak Dia ambil sikit je, Mak Dia tak ambil banyak. Dan juga saya pucuk paku masak lemak. Jemput makan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Tak cukup lah korang, Mak Dia tambah lagi satu. Selayang ataupun ikan umpan ni, kalau nak sedap, waktu lepas goreng tu, korang kena terus makan. Jangan tunggu dia sejuk. Kalau dia sejuk, dia jadi keras. Bila dia panas-panas lagi, isi dia rasa manis, sedap sangat. Jadi, bila nak makan, baru goreng. Macam kuah-kuah dia ni, korang hirup, tak bau sedap. Korang tengok Alhamdulillah, kita jumpa lagi. Bye-bye.